Bang, hujan ni lembab lah bang. Sabarlah. Orang nak belajar lagi ni. Okey dah lah. Nak duit, cepat. Nak hujan ni. Lambatlah bang. Tadi lambat ni lambat. Cepat. RM12 bang. Tak cukup lah bang. Lagi. Ni je abang ada. Abang kau bukan kerja besar. Ni je abang Ni ada ni. Dah. Kat dulu bang. Terima kasih. Kau tak hati salam abang dulu ke? Yang mana dah? Hello. Aduh, hujan pula. Aduh. Konten hujan macam ni lah kau nak rosak. Nasib sempat hantar. Kalau tidak, sen dia basah. Laporan Rahman Talib 1960. Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurangnya 15 orang. Aku set dengan abang aku. Semua benda tak dapat. Rasa miskin. Kau nak expect apa dengan abang kau? Dia pun kerja kilang. Dah, apa jadi lah. Tak lah. Weh, aku nak tunjuk kau something. Apa benda? Bapak aku itu ada beli kasut baru tau. Harga RM1,000 lebih. Tak ni. Ni kasut baru. Cacah tu kau. Belagak tau kaya. Semua sama lah. Alah, relax lah. Dah lah miskin, tak mampu nak beli. Lepas tu banyak bunyi pula. Dah. Pelik lah. Ingat kisah sangat ke punya kasut RM1,000 lebih tu? Belagak ke? Pelik aku. Sekejap. Kau ni asal? Kau faham tak hidup aku ni? Anak yatim piatu. Keluarga miskin. Abang miskin. Semua benda lah. Tak faham lah. Asal macam ni Bulan puasa kot. Bulan Ramadan. Kau nak rabuk-rabuk asal? Kau bolehlah cakap. Kau tak kena tak? Aku yang kena sebenarnya. Aku yang kena. Dah aku pun sama macam lain. Buat nanang. Kau anak ni. Orang semua dah balik ni. Mana abang kau apa ni? Siapa? Adik, jomlah. Motor baru ni. Lambatlah bang. Dah pukul berapa ni? Semua dah balik pula. Abang baru habis kerja. Ni motor siapa ni? Tak, semalam motor abang problem lepas hantar kau. Ni abang pinjam motor kawan abang lah. Kan dah kata dah, kalau kita banyak duit, abang kerja bagus, kita boleh beli motor baru. Tak, kereta pun boleh beli. Alah, kau ni duit. Dah lah, jomlah. Nak buka puasa ni. Tak sarut orang. Dah. Cepat sikit. Ya. Kau nak makan apa hari ni? Tak kisah apa-apa yang sedap. Panas semua ni. Biasalah. Ni apa ni? Ni makanan kita nak buka sekejap lagi. Ni nak buka nanti? Yalah. Buka sekali dengan abang? Yalah. Ada tak nak buka sekali dengan abang ke? Tak apa bang, saya bukan tak nak buka sekali bang. Saya macam malu. Tak apa, terima kasih bang. Saya masuk bilik dulu. Aduh. Adik. Tak apa, terima kasih bang. Adik. Apalah nak jadi dengan adik aku ni. Aku dah lah penat balik kerja. Macam ni pula dia layan aku. Ya Allah. Tolong ya Allah bagi kekuatan. Sejak arwah mak dengan ayah tak ada, aku je yang jaga adik. Mak, ayah, abang rindu mak, abang rindu ayah. Bang. Pekak. Adik panggil tadi tak dengar. Abang penat lah balik kerja. Tu penat abang, bukan penat adik, faham? Sekarang ni adik nak duit, nak beli kasut raya. Tu
tu je minta. Duit. Dik, abang mana ada duit? Duit yang abang ada ni untuk pengajian kau, untuk makan minum kau. Sebab itulah abang kena kerja kuat. Tu tugas abang. Tak ada, sekarang ni adik nak duit. Tahu tak? Kawan-kawan adik semua beli kasut raya baru. Adik pakai kasut koyak-koyak tau pergi mana-mana. Tahu tak? Malu. Miskin lagi. Abang miskin, keluarga miskin semualah. Adik, abang ni pagi, petang, siang, malam bekerja untuk cari duit. Tak sara kau. Dekat IPG tu, bukan guna duit yang sikit. Kau pula suka minta macam-macam. Abang kadang-kadang terpaksa OT, terpaksa cari kerja lain. Biar senang ke hidup abang ni. Kau bang, kalau kau tak mampu jaga aku, kau jangan jaga aku. Faham tak? Kau ni, Dik. Kau ni, kau tak boleh kena budi abang kan? Aku jaga kau dari mak ayah meninggal. Cari kau dengan aku. Ya, macam ni. Apa lagi? Adik tak kena budi. Mulai sekarang, kau bukan abang aku. Adik. Abang minta maaf, Dik. Adik. Jadi je yang aku ada. Taklah. Kalau ni yang boleh bagi ke adik, tak apalah. Aku pergi jugalah beli kasut untuk dia. Wah, tak sabarnya aku nak balik. Aku nak saya adik aku nanti ya. Sekejap. Hei, excited lah tidur kat adik. Sikit. Ui, kasut baru kot. Bukan adik suka je. Hei, mesti adik suka. Ini raya yang berbeza, sayu tanpa sahut dan suara, tiada tubuh memeluk bahu. Bang, Betapa semaya ya bang. Maafkan adik. Adik tahu adik banyak salah. Adik banyak dosa dengan abang. Adik menyesal sebab adik nak ada dengan siapa lagi. Abang tak ada. Abang, raya yang berbeza, mak abang dah tak ada. sayu tanpa Abang dah tak ada. sahut dan Dia nak ada dengan siapa lagi. Saya tak ada dah. tiada tubuh harum tanganmu, hanya Tuhan yang tahu betapa aku rindu. Raya ini raya yang berbeza. Abang, Abang, bukan. kau siapa? Aku Ikram JPP. Tak muka macam abang aku. Oh iya ke? Jom tu. Semua dah tunggu dah. Okey, jom. Tu, virus suka korang. Jom. Okey, standby semua. 1, 2, 3. Dah hati je. Dah selesai.